Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas kita hari ini. Cikgu harap semua sihat-sihat dan ceria selalu ya. Okey, hari ni kan kita nak cakap pasal sesuatu yang sangat-sangat penting. Cuba fikir sekejap. Kenapa ya kita ni kena sentiasa jaga kebersihan? Siapa boleh jawab? Haha, pandai. Betul tu. Bila kita bersih, badan kita jadi sihat, kita pun tak kena penyakit. Sebab itulah, jaga kebersihan ni amalan yang sangat bagus. Okey, jom kita teruskan. Hari ni, cikgu nak ajar satu perkataan baru yang special sikit. Perkataan ni ada kaitan dengan cara kita bersihkan diri lepas guna tandas. Semua dah sedia? Jom kita tengok. Perkataan tu ialah istinja. Cuba sebut sama-sama. Istinja. Pernah dengar tak sebelum ni? Istinja ni maksud dia senang je. Ia adalah cara kita bersihkan diri lepas buang air kecil atau buang air besar. Cara paling bagus, paling bersih mestilah guna air kan? Macam air paip kat rumah tu. Senang je. Tapi kan, cuba awak semua bayangkan, kalaulah kita pergi camping dalam hutan, tiba-tiba, tak ada paip air. Ataupun, kat rumah kita tiba-tiba tak ada air. Macam mana kita nak bersihkan diri lepas guna tandas ya? Boleh ke kita biarkan je macam tu? Mestilah tak boleh kan? Kotor nanti. Tapi jangan risau, dalam Islam semuanya mudah. Kalau tak ada air, ada benda-benda lain yang kita boleh guna tau. Jom kita jadi detektif dan siasat. Apa benda-benda istimewa ni? Yang bestnya kan, kita boleh guna benda-benda yang ada kat sekeliling kita dari alam semula jadi. Contohnya, kita boleh cari batu yang licin dan bersih, boleh juga guna daun-daun kering, ataupun kulit kayu pun boleh. Wah, hebatnya ciptaan Tuhan kan? Alam semula jadi pun boleh tolong kita jadi bersih. Okey, selain benda dari alam, kita juga boleh guna benda-benda yang manusia buat. Benda ni semua awak selalu nampak. Contoh paling senang, apa dia? Tisu. Betul tu. Selain tisu, kertas yang bersih pun boleh atau kain yang bersih. Nampak tak? Banyak pilihan yang kita ada. Tapi, nanti dulu. Bukan boleh ambil sebarangan benda tau. Ada peraturan penting yang kita kena ikut. Jom kita belajar sama-sama cara nak pilih alat yang betul, barulah bersih dan suci. Okey, ada 3 syarat je. Senang nak ingat. Pertama, benda tu mestilah kesat. Apa tu kesat? Maksudnya, ia boleh tanggalkan kotoran tu. Kedua, mestilah bersih dan suci. Janganlah pula guna batu yang ada tanah kan? Dan yang ketiga, ni paling-paling penting. Bukan makanan. Roti ke, biskut ke, tak boleh tau. Makanan tu rezeki untuk kita makan, bukan untuk bersihkan diri. Okey, ada satu lagi syarat penting. Alat-alat ganti air ni, macam tisu, batu semua tu, kita cuma boleh guna kalau kotoran tu masih baru dan tak tersebar ke tempat lain. Contohnya, kalau dah kena seluar atau kotoran tu dah kering, yang tu kena guna air juga. Wajib guna air tau untuk bersihkan. Ingat tu ya? Wah, cikgu tengok semua fokus hari ni. Pandai betul. Banyaknya kita belajar. Sekarang, untuk pastikan semua benda yang kita belajar tadi lekat dalam kepala, apa kata kita ulang sikit? Jom kita ingat balik sama-sama. Jadi, apa yang kita dah belajar hari ni? 1. Istinja tu maksudnya bersihkan diri lepas ke tandas. 2. Kita boleh guna air atau kalau tak ada air, boleh guna benda kesat macam tisu dan batu. Dan 3. Benda yang kita guna tu mestilah bersih, kesat dan yang paling penting, bukan makanan. Bagus, semua dah ingat. Jadi, ingat selalu ya murid-murid, menjaga kebersihan ni sangat-sangatlah penting. Macam yang kita selalu dengar, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maksudnya, orang yang baik dan beriman, dia mesti suka jadi bersih. Jom kita sama-sama jadi anak yang bersih, sihat dan disayangi Allah. Baiklah, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Cikgu harap lepas ni semua dah faham dan boleh amalkan ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.